Tengok. Walaupun dah 5 tahun tak training, 5 tahun tak masuk gelanggang, untuk persiapan UFC, dia terus tidur training dalam gym. Conor McGregor, geng. Kau bayangkan. Jadi membuktikan yang dia tak main-main untuk fight ni. Kita semua memang fight yang berbaloi. Iyalah, Conor McGregor. Siapa yang tak kenal kan? Aku percaya ramai yang juga layan UFC tu lepas McGregor ni lah yang buat hype. Lagi-lagi ya, macam kita tahu, korang pun rasa setuju dengan aku, dia fight dengan Khabib tu. Walaupun time dia lawan Khabib tu kan, aku rasa sebab waktu dia fight tu pun dia dah 2 tahun tak training tau, Conor McGregor ni. Kau bayangkan, dia 2 tahun tak training, then terus fight dengan Khabib dalam prime si Khabib tu pula tu. Dan kau bayangkan, kalau Conor McGregor dalam masa 2 tahun tu dia training habis-habis, dia tak stop, aku rasa keputusan beza lah fight dia lawan Khabib tu. Tapi kali ni kita boleh tengok, aku rasa dengan Max Holloway tu, keputusan kali ni boleh, ataupun fight tu memang kencang, aku rasa padu. Dan aku percaya satu dunia tengok. Iyalah, kau tengok lah, baru berapa second je tiket tu dah sold out. Sekejap, tak sampai berapa minit pun sold out tiket tu, kau nak McGregor. Dan aku tak tahulah UFC bayar dia berapa kan tu fight ni. Dia pun berapa banyak aku ada tengok dekat apa, dia sebenarnya tak fight dan tak nak fight lah. Conor McGregor pernah cakap yang sukan ni bahaya, UFC ni, bukan UFC, MMA ni, mixed martial art ni bahaya. Dia kata, dia cakap lepas dia buat duit je, dia akan terus berhenti. Yelah, sukan pun memang martial art ni, MMA ni memang apalah, dia kata dia tak nak ambil risiko. Dan kali ni tu tak, tiba-tiba pap masuk UFC terus. Dia Dana White buat statement yang Conor McGregor akan fight balik. Aku tak tahulah berapa dia bayar kan, mungkin, tapi aku percaya aku sangat percaya lah, memang masyuk lah. So Conor McGregor dah buat persiapan. Apa pendapat korang, gang? Komen dan drop komen. Korang rasa macam mana? Padu tak padu? Conor McGregor is back.